Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Haris Abdul Rahman. Ramai pesakit datang berjumpa saya dengan wajah yang risau apabila melihat keputusan darah mereka. Doktor, platelet saya tinggi. Ini bahaya ke? Adakah saya ada kanser darah? Soalan seperti ini sangat biasa saya dengar di klinik dan saya faham mengapa ia menimbulkan kebimbangan. Perkara pertama yang saya ingin tekankan ialah ini. Platelet yang tinggi tidak semestinya sesuatu yang serius. Dalam banyak keadaan, ia hanyalah tindak balas sementara badan kita terhadap sesuatu yang sedang berlaku. Jadi sebelum kita fikir yang bukan-bukan, kita perlu lihat gambaran keseluruhan. Platelet ialah sel kecil dalam darah yang membantu proses pembekuan. Apabila kita terluka, platelet akan berkumpul di kawasan tersebut untuk membantu menghentikan pendarahan. Bacaan normal biasanya sekitar 150 hingga 400,000. Apabila saya melihat platelet tinggi dalam keputusan darah, soalan pertama saya bukanlah penyakit apa ini, tetapi apa yang sedang berlaku dalam badan pesakit ini. Penyebab platelet tinggi yang paling kerap adalah reaksi badan terhadap sesuatu keadaan. Ini adalah tindak balas reaktif. Contohnya jangkitan, sama ada jangkitan tekak, paru-paru atau jangkitan lain. Keradangan kronik juga boleh menyebabkan platelet meningkat. Kekurangan zat besi adalah satu lagi penyebab yang sangat biasa, terutama dalam kalangan wanita. Selepas pembedahan atau selepas kehilangan darah, platelet juga boleh meningkat buat sementara waktu. Dalam semua situasi ini, platelet naik kerana badan sedang cuba menyesuaikan diri dan melindungi dirinya. Ia bukan masalah utama, tetapi sebahagian daripada tindak balas semula jadi badan. Apabila punca asal dirawat atau keadaan itu pulih, bacaan platelet selalunya akan turun dengan sendiri tanpa memerlukan rawatan khusus untuk platelet. Ini sebabnya kita tidak merawat keputusan darah semata-mata. Kita merawat punca. Ada juga keadaan di mana masalah berpunca daripada sumsum tulang, iaitu tempat sel darah dihasilkan. Dalam penyakit tertentu seperti essential thrombocytosis, sumsum tulang menghasilkan platelet secara berlebihan tanpa sebab luaran seperti jangkitan atau keradangan. Dalam keadaan ini, platelet boleh kekal tinggi untuk tempoh yang lama. Kadang-kadang pesakit tidak mempunyai simptom. Kadang-kadang ada simptom seperti sakit kepala, kebas pada jari atau sejarah pembekuan darah. Tetapi sekali lagi, ini adalah kumpulan yang jauh lebih kecil berbanding penyebab reaktif yang kita bincangkan tadi. Kita akan bincangkan essential thrombocytosis dalam video akan datang. Jadi adakah platelet tinggi perlu dirawat? Ini bergantung kepada punca, tahap bacaan dan keadaan individu tersebut. Jika platelet meningkat sedikit sahaja, contohnya 420 atau 450 dan pesakit baru sahaja sembuh daripada jangkitan, kita mungkin hanya perlu memantau dan ulang ujian selepas beberapa minggu. Jika didapati ada kekurangan zat besi, kita rawat kekurangan itu. Apabila paras zat besi kembali normal, platelet biasanya akan turun. Dalam kes gangguan sumsum tulang pula, rawatan mungkin dipertimbangkan untuk mengurangkan risiko pembekuan darah, terutamanya jika platelet terlalu tinggi atau pesakit mempunyai faktor risiko lain. Namun, keputusan untuk memulakan rawatan tidak dibuat hanya berdasarkan satu bacaan. Kita akan melihat umur pesakit, sejarah pembekuan atau pendarahan, tekanan darah, kencing manis dan faktor risiko lain. Semua ini diambil kira sebelum sebarang keputusan dibuat. Saya juga sering mengingatkan pesakit bahawa variasi kecil dalam bacaan darah adalah perkara biasa. Bacaan platelet yang turun naik adalah perkara yang normal. Apa yang lebih penting ialah corak bacaan tersebut dari masa ke masa. Adakah ia meningkat secara konsisten? Adakah ia turun semula? Adakah terdapat perubahan lain dalam sel darah merah atau sel darah putih? Semua ini membantu doktor memahami situasi sebenar. Jadi, jika anda menerima keputusan yang menunjukkan platelet tinggi, langkah pertama ialah bertenang. Langkah kedua ialah berbincang dengan doktor yang merawat anda. Tanyakan apakah kemungkinan puncanya. Adakah terdapat tanda jangkitan? Adakah perlu memeriksa zat besi? Adakah perlu ulang ujian?
Dalam kebanyakan kes, jawapannya lebih mudah daripada yang dibayangkan. Kesimpulan yang saya ingin anda ingat hari ini sangat jelas. Platelet tinggi bukan bermaksud anda menghidap kanser darah. Ia selalunya adalah reaksi badan yang sementara terhadap stimulasi luaran. Namun setiap keputusan darah perlu dinilai dalam konteks klinikal yang betul. Jika anda tidak pasti atau masih berasa risau, berbincanglah dengan doktor anda. Penjelasan yang tepat selalunya akan mengurangkan kebimbangan yang tidak perlu. Semoga penjelasan ini membantu anda memahami isu platelet tinggi dengan lebih jelas.